Kalau korang nak tahu, game pertama Mario sebenarnya bukan game Mario pun. Nama dia dulu bukan Mario langsung. Pada tahun 1981, muncul satu game legend, Donkey Kong. Masa tu, watak utama dia bukan gorila je, tapi seorang hero yang lompat-lompat, panjat tangga, nama dia Jumpman. Yes bro, Jumpman. Bukan Mario lagi masa tu. Dia tukang kayu, kerja nak selamatkan awet dia daripada kena tangkap gorila. Lepas tu, Nintendo decide kita buat game khas untuk dia. dan masa itulah dia diberi nama Mario. Nama tu diambil daripada tuan rumah sewa pejabat Nintendo dekat US, Mario Segel. What? Tahun 1985 keluarlah Super Mario Bros. Dunia Mushroom Kingdom, lompat atas gumbar, selamatkan Princess Peach, semua bermula dari situ. Kemudian versi 3D pula dalam Mario 64. First time Mario boleh jalan bebas. Dan yang paling latest, Super Mario Bros. Wonder dalam platform Nintendo Switch. So, apa game Mario paling korang rindu? Komen dekat bawah. Nak lagi cerita macam ni, like dan subscribe channel ni cepat.